Di antara kita mesti ada yang tak perasan ataupun tak tahu kewujudan Pulau Tenggol terletak dekat Dungun, Terengganu. Bagi aku pulau ni hidden gem, sebab aku sendiri pun baru tahu kewujudan pulau ni sebab aku join trip ni. Untuk pengetahuan korang, Pulau Tenggol ni adalah diver heaven dan juga snorkeling paradise. Sebab koral dekat Pulau Tenggol ni memang cantik dan masih terjaga. Tiap ada usaha penanaman koral yang dibuat dekat sini untuk pastikan ekosistem laut terus hidup. Ada macam-macam aktiviti yang korang boleh buat dekat pulau ni. Contoh, masa aku dekat pulau ni, aku siap boleh buat snorkeling dengan free diving. Yang best, koral-koral dekat sini masih sihat dan warna-warni. Siap aku boleh jumpa penyu dan macam-macam spesies ikan dekat sini. Dekat sini juga aku dapat pengalaman baru untuk discovery scuba diving. DSD ni sangat sesuai kepada beginner yang tak ada lesen scuba diving. So korang akan dapat pengalaman tengok koral-koral dalam laut, tapi akan ada instruktor yang akan guide korang. Tapi aku pastilah lepas korang buat DSD, mesti korang berkobar-kobar nak pergi buat lesen scuba diving. Dekat Pulau Tenggol ada juga aktiviti lain selain daripada aktiviti air. Contohnya korang boleh hiking. Trek dia tak panjang, ambil masa lebih kurang 15 minit. Tapi view kat sini cantik dan korang boleh layan sunset. Time aku hiking tak ada rezeki, matahari dilindungi awan. Lokasi tempat nak hiking ni terletak betul-betul sebelah resort aku stay, iaitu Tenggol Coral Beach Resort. Kalau korang stay sini, korang boleh ambil package bilik dengan makan sekali. Bilik dia pun luas dan sangat selesa. Facilities pun komplit, siap boleh main pickleball lagi dekat sini. Rupanya banyak tempat-tempat menarik yang dekat Malaysia yang aku tak tahu lagi. Sempena visit Malaysia 2026, jom kita explore Malaysia. Macam biasa, apa-apa pun, jom ikut aku travel.